Rupa-rupanya lori yang langgar lori FRU tu, dia punya driver ada rekod lampau. Datuk Ayub Han bagi tahu. So aku berfikir jugalah, orang yang ada rekod lampau ni, kalau dia buat kerja apa-apa, mesti akan jadi masalah. Kan, dia boleh buat kematian pada orang, dia boleh rogol orang ke, dia boleh bunuh orang ke, whatever lah. Negatif sangat Kan, orang yang rekod lampau ni nak ditunjukkan kepada masyarakat, kan, negatif sangat ni orang yang ada rekod lampau ni. So dalam Malaysia aku nak tanyalah kan kepada Datuk Ayub Han, berapa ramai yang ada rekod lampau ni? Kan, berapa ramai? Yang aku tahu yang aku tahu Perdana Menteri pun ada rekod lampau. Oh ya. Ya, jadi orang yang ada rekod lampau ni, kalau kita dok highlightkan kesalahan lalu dia, kan, sebenarnya kita nak apa ni? Kita nak bagi tahu pada masyarakat, jangan terima dia bekerja, jangan berkawan dengan dia, jangan bercampur dengan dia. Lebih baik kau tembak mati je yang ada orang yang ada rekod lampau ni. Kan, kalau kau dah rasa terbeban sangat dengan orang yang ada rekod lampau ni, tembak dia mati supaya korang rasa selamat, supaya korang boleh handle Malaysia ni dengan bagus. Kejap rekod lampau, kejap rekod lampau. Apa engkau ni yang tak ada rekod lampau ni confirm baik ke? Kan, orang yang ada rekod lampau tu confirm tak boleh berubah ke? Makan modal lah korang.